Assalamualaikum, saya Azhar. Okey, saya nak tunjuk cara untuk pemandu Maxim ya, guna taksi. Okey, sudah beli shift tadi. Sekarang ni saya berada di Bandar Kuantan. Saya baru nak mula. Ingat lagi main Isyak je. Tapi untuk tujuan ni saya nak buat cara set auto. Set auto ni awal-awal lagi boleh, walaupun belum beli shift kan. Orang-orang baru dah boleh set auto. Tapi nak tengok cara macam mana nanti bila ada. Okey, ni ada filter. Filter ni kita boleh set lah harga semua apa. City orders maksudnya dalam bandar, suburban, kawasan-kawasan perumahan, ceruk tu. Kalau Kuantan ni, kalau kampung yang dalam pematang badak tu pun dikira suburban juga. Intercity ni maksudnya itulah, mungkin Pekan, Rompin, Temelloh, KL. Okey, filter harga boleh semua apa. Filter harga, katakanlah kita nak distance pun boleh. Tapi untuk tujuan tu saya dah ada filter. Kalau atas daripada RM8 je saya auto accept. Tapi kita masih boleh ni, kita masih boleh decline. Okey, dah tu. Oh, tak siap auto. Okey, city orders. Okey, sekarang tu auto hijau. Jadi dia akan auto lah. Jadi kita nak cuba round, tengok macam mana dia berfungsi. Saya kena berjalan lah, berjalan sikit ke depan ni. Di depan balai polis Kuantan ni, IPD Kuantan. Masuk jalan gambut, menghala ke bandar semula. Kita nak tengok sama ada dapat auto Maxim ke tidak. Grab saya off dulu lah. Jadi saya ni taklah urgent sangat malam ni. Jadi kita santai-santai. Saya pun belum ada lagi. Tengok tu apa tu, bulatan kecil tu adalah saya menghampiri apa ni, Taman Jet. Itu dekat Kuantan Perak. Oh tu jauh lagi ke depan. Oh dah hilang. Maknanya dah ada orang ambil. Saya auto tak masuk. Belum ada yang masuk. Area ni jadi belum ada lagi area sini yang auto. Masih belum ada. Okey, saya akan sambung lah auto ni sebab panjang sangat video ni. Kan, tapi belum nampak hasilnya. Jadi saya nak kena upload yang bahagian kedua lah. Maxim auto lepas apa auto